Bantuan raya baru ni kos keseluruhan hampir lebih 750,000 nanti. Sebab bantuan kos dalam RM200 lebih, kita bagi 2,500, sudahnya tak cukup, tambah lagi 300. Dan ini semua saya perlu nak sebut sekali lagi, bukan sumbangan peribadi daripada saya atau Mahat Tafiz sahaja, adalah semua sumbangan daripada kutipan yang bagi zakat, bagi sumbangan. Setengah tu kita tak sempat minta lagi. Kalau bulan puasa tu dia dah tanya dah nak masuk akaun untuk bantuan ni, dan alhamdulillah saya rasa Allah pemudahkan sangat-sangat segala urusan saya, dan saya bersyukurlah sama menyantuni golongan asnaf. Dan lagi satu juga unik kita ni, kita menyantuni siapa sahaja. Kalau yang bukan beragama Islam pun datang, kita akan bagi sumbangan. Begitu juga kalau sumbangan beras hari ni, kita boleh tentang dengan Tan Sri, Datuk Sri, boleh tengok siapa saja yang datang akan kita santuni, insya-Allah. Saya tak ingin mengambil masa yang panjang. Sekali lagi saya ingin merakamkan terima kasih kepada Muhammad Tan Sri, Datuk Sri, Datuk Ajib dan semua yang hadir, dan khususnya pada pengamal media ya. Alhamdulillah.